throttle body sebelum dicuci. Okay, jom kita cuci. Kita akan cuci throttle body ni pakai ni je. So spray lah. Kat mana hitam-hitam tu dah kita gosok lah pakai kain. Okay. Yang mana karbon-karbon tu kita cuci. Okay, yang sini ni cuci lah semua. Okay, jom. Macam ni lah, kena tahan dengan tangan sikit. Lepas tu kita gosok celah-celah ni semua. Karbon-karbon ni kita hental lah. Okay. Hental. Throttle body pun kita dah bersihkan. Okay, dah bersih. So throttle body ni lepas kita cuci semua, bersihkan, kita akan pasang. Lepas tu kita akan calibrate lah balik. Okay, kita akan calibrate balik pakai scanner. Kita nak calibrate untuk cuci throttle body semalam. Wait. Okay. Make yang general. Okay. So scan. Kita tunggu kejap. Stop scan. Tunggu 100% supaya dia scan habis. Let's go. Tetap calibration balik lah. Betul ni. Drive the chorus, making it instantly catchy. 808s, keep the groove, and club ready. Group harmonies and layered vocals give a strong anthem. Kita kena start engine dan run dalam masa 5 minit dengan RPM 3000 RPM. So tunggu sampai kita pada peting. Dah okey lah ni. Kita dah selesai calibrate, cuma nak tunggu result dia. Tunggu kejap lagi, nanti keluar result kita ni lah. Okay, settle lah. Okay. Okay, so result dah keluar. Complete dah tak ada fault code. So okay lah, settle.